Korang tahu tak Malaysia kita ni dah makin power gila dalam dunia digital. Kalau korang nak tahu, Malaysia sekarang ni dah pegang ranking nombor 2 dalam dunia untuk penggunaan pembayaran QR, tau. Bayangkanlah, hanya ada satu negara saja yang berada depan kita, iaitu China. Tapi, jangan pandang rendah, beza kita dengan diorang tu tak sampai pun 2%. Korang cuba bayangkan, 66% daripada rakyat Malaysia, maknanya 2 daripada setiap 3 orang yang korang jumpa kat Malaysia ni, diorang akan scan kod QR secara setiap bulan. Memang kita follow rapat habis lah. Walaupun penduduk kita tak seramai China, tapi peratusan penggunaan kita ni memang another level. Sebab apa Malaysia boleh capai ke tahap ni? Kunci utama dia ialah Duit Now QR. Dekat negara lain, mereka ada isu di mana setiap apps mereka akan ada kod QR tersendiri. Jadi, kalau merchant atau kedai itu tidak accept kod QR dalam apps korang kena download lagi apps lain. Leceh, kan? Tapi kalau kat Malaysia, kita hanya ada satu kod QR saja. Tak kira korang pakai Touch and Go e-wallet ke, MAE ke, GrabPay ke, macam-macam lah ada kan, semuanya boleh pakai. Yang paling untung dalam ekosistem sekarang ni adalah bisnes kecil. 80% merchant ataupun pengguna Duit Now QR ni adalah makcik yang jual kuih, abang goreng pisang, pakcik kedai runcit. Mereka ni dah tak perlu nak beli mesin POS point of sale yang beribu-ribu yang kencing keluar duit tu kan. So, sekarang kita hanya letak saja kod QR atas meja, terus settle duit akan terus masuk. Korang tahu tak? Pada tahun 2019, hanya ada 300,000 saja merchant yang telah pun adopt kod QR payment ini. Tapi sekarang, dah 2.6 juta merchant. Dah naik 9 kali ganda dalam masa 5 tahun saja. Peningkatan ini antaranya disumbangkan oleh COVID lah. So, pada waktu COVID, orang takut nak pegang duit kertas sebab boleh transi lah apa segala kuman kan. Jadi mereka mula terpaksa scan QR. Tapi selepas COVID dah habis, orang dah tak nak lah balik ke cash sebab mereka dah rasa kod QR ni betapa convenience-nya dia. So, keperluan yang pada waktu dulu, sekarang dah menjadi kebiasaan. Dan hasilnya, tahun 2025, Malaysia telah pun mencecah 8.44 bilion transaksi digital. 23 juta transaksi berlaku setiap hari. Dan bukan kat KL saja tahu adoption ni berlaku, malah dekat Terengganu, Kelantan, Kedah pun adoption pun dah naik 3 kali ganda. Bukan setakat tu saja, kod QR ini bukan saja boleh pakai kat Malaysia, tapi kita boleh pakai dekat Singapura, Thailand, Indonesia, China, Kemboja. Semua sistem ini dah connected sekarang. Dan tahun 2026, India pun akan masuklah sekali. Jadi, bila pelancong datang ke negara kita, mereka boleh scan kod QR kita. Dan kalau kita sendiri pun pergi ke luar negara, kita boleh scan kod QR di orang. So, dah try lah scan dekat Indonesia dan juga China, memang boleh guys. So, lepas ni, kalau korang pergi scan dekat kod QR kat tepi jalan ke, kat mana-manalah kedai pun, korang kena ingat, yang korang sebenarnya tengah contribute kepada Malaysia menjadi nombor 2 dalam dunia. Ini bukan kecil-kecil punya achievement, dengan hanya 33 juta orang kita berjaya kalahkan negara superpower. Jadi, korang rasa Malaysia boleh overtake tak China menjadi nombor 1 dalam dunia? Cuba korang komen pendapat korang.